Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya, terima kasih tahniah pada Datuk Syukur dan juga Datin Emma. Saya ni sebenarnya saya ada mengidap asma. Saya bengkak paru-paru. Malam tu saya jumpa Cik Kamal. Saya cakap, bos, jom lah. Masa tu dekat Sungai Petani tu? Saya cakap, ni apa projek diorang ni kan? Nak kata baja tak ada baja ni. Bongak ni kan. Dan kawan saya di Sungai Petani. Di Citra. Bawa baja dia. Pagi tu jumpa Cik Kamal. Bos, jom kita minum orang. Aku nak bagi kau minum ni, Cik. Dah dapat orang, minum ni satu sachet. Sampai 5 minit. Saya malam tu dah kena semput. Saya tak tidur aircon kan. 2 minit, saya bantu satu sachet. Saya minum dengan keadaan bersegera lah. Itu saya cakap, produk ni memang lah. Produk yang begitu ajaib lah bagi saya lah. Saya nak beli sekotak, nak hadiah untuk abang saya. Dalam 1-2 minit, saya punya asma tu yang unyu. Macam saya sebut tu, terus reda. Selepas tu, saya balik, saya tampil. Ini dia cakap, kau ada berapa dalam buket kau? Saya cakap, aku ada 140 je. Kau ambil 3 kotak boleh. Ni baiknya kawan saya ni. Dunia akhirat kawan saya ni kan. Jadi saya sekotak. Akhirnya hari ni tengoklah keadaan saya macam ni. Saya rasa macam ceria, okey. Dan yang pertamanya sebenarnya saya rasa bertuah bersyukur. Setelah saya minum susu ni, saya sebenarnya ada buasi. Buasi saya dah julur dah. Dah julur selepas sekotak, dah tak ada yang julur. Saya tak payah nak pergi potong dia. Minta maaf lah ini sebagai kongsi lah. Air besar, saya cebok dekat bilan lah. Jadi dah yang jual tak ada, dah biasa dah. Dah tak ada dah. Normal. Ada normal dah. Cuma saya tak boleh minum air batu ataupun pedas sangat. Selepas minum susu ni, sebelum ni saya akan keluar darah seminggu. Turun tapi apa ni, kalau pagi tu saya keluar darah, tengah ni dah tak ada dah kalau buang air. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana memperkenalkan Allah Ta'ala bagi rezeki jumpa dengan ni. Walaupun saya dia rasa macam tertipu pergi Al-Ustaz pergi Sungai Petani. Sebab cakap cikgu, inilah saya company yang ke-38 saya lepas takkan masuk. Saya bawa kawan saya ni. Saya bawa kawan saya pun tak cerita pasal ni. Zaman berbuka puasa. Tapi saya tahu dia faham.